Selamat datang. Pernah tak anda terfikir macam mana nak bina satu perniagaan yang bukan saja kukuh dan beretika, tapi juga boleh bertahan untuk jangka masa yang sangat panjang? Okey, dalam beberapa minit ni, kita akan kupas prinsip-prinsip teras yang akan jadi tapak kejayaan anda. Baik, jom kita mulakan dengan satu soalan yang akan ubah cara anda berfikir. Setiap bulan, kita semua mesti akan berbelanja untuk barang keperluan harian kan? Duit tu keluar dan selalunya lesak macam tu je. Tapi, apa kata kalau kita boleh tukar belanja hangus ni jadi satu peluang pendapatan? Inilah idea utamanya. Inilah konsep dia. Kita akan beralih daripada seorang Xiao Fei je, iaitu seorang pengguna biasa, kepada seorang Xiao Fei Jingying je, atau kita panggil prosumer. Senang cerita, prosumer ni pengguna yang bijak. Anda bukan setakat membeli, tapi anda juga dibayar untuk membeli dan berkongsi. Ini adalah anjakan pemikiran pertama yang paling penting. Sekarang, jom kita tengok macam mana bonus dikira melalui satu contoh. Kita akan gunakan Yin Yang Zao San Ji Hua atau pelan sarapan berkhasiat sebagai satu ilustrasi untuk kita belajar sama-sama. Okey, sebelum kita tengok nombor-nombor, ada satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita faham. Apa yang anda akan nampak ni cumalah satu ilustrasi. Tujuannya cuma satu, untuk bantu anda faham macam mana cara bonus dikira. Ini bukan jaminan pendapatan ya, sebab pendapatan sebenar anda sentiasa bergantung pada usaha anda sendiri. Proses kiraan dia sebenarnya sangat mudah dan ada 4 langkah je. Langkah 1, anda kumpul PV atau point value dari setiap pembelian anda dan pasukan anda. Langkah 2, PV ni akan ditukar kepada BV atau business value. Langkah 3, jumlah BV inilah yang akan tentukan peratusan bonus anda. Dan akhir sekali, langkah 4, bayaran bonus pun dikira. Ingat, yang penting sekarang ialah faham proses dia, bukan angka tu. Baik, sekarang kita masuk ke bahagian yang paling penting, tulang belakang kejayaan jangka panjang kita, Cheng Gong Yuan Ze atau prinsip-prinsip kejayaan. Ini bukan teori tau, tapi tabiat harian yang diamalkan oleh usahawan profesional untuk membina bisnes yang berintegriti. Prinsip nombor 1, Zitong Zifa, Mei Hui Bi Dao. Maksudnya, kita kena ada inisiatif dan komited untuk hadir setiap sesi latihan. Kenapa? Sebab belajar sama-sama dalam kumpulan jauh lebih cekap. Ia jimat masa, jimat tenaga dan kita dapat manfaatkan pengalaman semua orang. Prinsip-prinsip lain ini pula adalah tentang profesionalisme kita. Pertama, amalkan urus niaga tunai supaya kewangan sihat. Kedua, uruskan sendiri pengambilan produk. Ini tanda kita berdikari. Ketiga, kalau ada apa-apa yang tak jelas, jangan tunggu, terus hubungi leader. Seterusnya, sentiasa adil dalam bab bayaran. Dan yang paling utama, layan orang lain sama macam mana kita nak orang layan kita. Ini akan bina kepercayaan. Seterusnya, kita kena faham pagar yang melindungi perniagaan kita semua, iaitu Kod Etika Perniagaan. Fikirkan ia macam peraturan jalan raya. Ia wujud bukan nak susahkan kita, tapi nak pastikan perjalanan semua orang selamat dan adil. Jadi patuh pada etika ini adalah wajib. Okey, ini adalah beberapa perkara yang dilarang sama sekali. Jangan potong harga sebab ia rosakkan pasaran. Jangan rampas pelanggan atau ABO lain sebab kita bina bisnes atas dasar hormat. Jangan buat iklan terbuka atau buka kedai sebab model kita berasaskan hubungan peribadi. Dan elakkan meminjam duit atau produk untuk jaga profesionalisme. Peraturan ni ada untuk pastikan semua orang dapat peluang yang sama. Ada satu lagi peraturan penting, iaitu peraturan 70%. Maksudnya, senang je. Sekurang-kurangnya, 70% produk yang anda beli setiap bulan mesti dijual kepada pelanggan. Tujuannya adalah untuk pastikan bisnes kita ni berasaskan jualan sebenar, bukan sekadar kumpul stok. Ia adalah amalan perniagaan yang sihat. Selain itu, dilarang sama sekali menjual di platform online yang tak sah atau merentas sempadan pasaran tanpa kebenaran. Kena ingat, Amway sentiasa pantau aktiviti perniagaan kita untuk pastikan semuanya selari dengan peraturan dan akta jualan langsung. Ini untuk menjaga integriti perniagaan kita untuk jangka masa panjang. Dan ingat, anda tak pernah bersendirian dalam perjalanan ni. Kekuatan sebenar bisnes ni terletak pada budaya dan sistem sokongannya yang kita panggil Shun Yu Huanjing. Ini adalah satu persekitaran yang positif yang direka untuk bantu anda belajar dan berkembang. Falsafah dalam kumpulan kita sangat mudah. Kejayaan anda yang sebenar bukan diukur pada pencapaian peribadi semata-mata, tapi pada berapa ramai orang lain yang anda dah bantu untuk berjaya juga. Fokus kita adalah untuk bantu orang lain naik bersama-sama. Budaya ini dibina atas 5 nilai teras. Pertama, Zhi-en, Gan-en, Bao-en, sentiasa bersyukur.
Kedua, Zun Xiao Jilui, patuh pada disiplin. Ketiga, Qin Qing Hezuo, bekerjasama macam keluarga. Keempat, Feng Xian Ai Xin, ikhlas membantu. Dan kelima, Xian Shui Juoren Hao Zuoxi, utamakan pembangunan diri dulu, baru perniagaan akan ikut berkembang. Jadi, kat mana nak mula semua ni? Relax, ia bermula dengan langkah yang sangat mudah. Perubahan pertama ialah tukar jenama. Cuba gantikan beberapa produk keperluan harian anda di rumah dengan produk Amway. Itu je langkah pertamanya. Perubahan kedua, tukar topik perbualan anda. Daripada kita bercakap tentang benda-benda negatif, apa kata kita mula berkongsi tentang impian, kesihatan dan peluang-peluang yang baik? Tenaga positif yang kita beri akan menarik perkara yang sama. Dan perubahan ketiga yang paling berkuasa, tukar tabiat harian anda. Kejayaan bukan hasil satu tindakan besar sekali-sekala tau. Sebaliknya, ia adalah hasil daripada tabiat-tabiat kecil yang positif yang kita buat secara konsisten setiap hari. Dan sentiasa ingat pesanan ni, 没有完美的个人，只有完美的团队. Maksudnya, tak ada seorang pun yang sempurna, tapi yang ada ialah sebuah pasukan yang sempurna. Kekuatan kita terletak pada kerjasama. Okey, sebagai rumusan, ada 3 perkara utama yang anda perlu ingat. Pertama, jadilah pengguna yang bijak. Kedua, bina perniagaan anda atas dasar prinsip dan etika yang kukuh. Dan ketiga, jangan lupa, gunakan sepenuhnya kekuatan dan sokongan pasukan anda. Nah, ini pelan tindakan mudah untuk 7 hari pertama anda. Hari 1 hingga 2, pilih dan tukar 3 produk di rumah anda. Hari 3 hingga 4, hubungi leader anda untuk sesi perancangan. Hari 5 hingga 6, hadiri 1 mesyuarat atau tonton 1 video latihan. Dan pada hari ke-7, cuba kongsi 1 pengalaman positif anda tentang produk dengan seseorang. Simple kan? Dan akhir sekali, peringatan penting. Keputusan setiap orang adalah berbeza. Potensi pendapatan anda bergantung sepenuhnya pada usaha, kemahiran dan keadaan pasaran. Tiada sebarang jaminan pendapatan. Selamat maju jaya dalam perjalanan anda.